Bekas Hakim Mahkamah Tinggi Abdul Halim Aman dilantik sebagai Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM berkuat kuasa 13 Mei ini. Halim akan menggantikan Azam Baki yang tempoh perkhidmatannya tamat pada 12 Mei selepas menjawat jawatan itu bermula Mac 2020. Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar berkata pelantikan itu diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selaras subseksyen 5/1 Akta SPRM 2009. Katanya cadangan pelantikan itu sebelum ini dipersembahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada Agong. Dalam satu kenyataan, beliau turut berkata kerajaan yakin dengan pengalaman luas serta integriti yang tinggi, Halim akan mampu memperkokoh usaha pemekasaan tabir urus, meningkatkan keyakinan rakyat serta memperhebat pembanterasan rasuah demi kepentingan negara. Fatin Saida Tunisa, FMT.